Hanya berkenaan dengan niat bayar. Niat semayang. Adakah kita berbisik dalam hati itu sebagai niat? Bisa kata Allahu Akbar tu main Allah tu, kita bisik dalam hati itu macam tu semayang pada zuhur. Adakah berbisik itu dikira sebagai niat ataupun ia disebutkan kita salah bermana? Okey. Apa makna niat? Qasdu syai'. Nampak? Ada tujuan nak buat sesuatu. Qasad tu terjemahan bagi niat. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Hal keadaannya serta dengan buat. Allah ada dalam hati, sama ada itu berlambatan, tapi di dalam ucapan takbir, kerana takbir itulah permulaan berbuat, bi fi'lihi tadi. Ada aku sembahyang fardu zuhur je, sama ada itu bersusun, ada itu stokok, dikira niat. Yang tidak niat ni Allah tak ada rasa apa-apa, itu bukan niat. Berarti Nabi kata orang yang tidak niat pada waktu malam nak berpuasa, fala siyam malam. Lagu mana niat? Dalam hati pada waktu malam, dalam hati ada lintas nak puasa esok hari, itu panggil niat. Malayu baiti siyam qabla al-fajr fala siyam malam. Siapa tidak bermalamkan niat, maka tidak ada puasa baginya esok hari sebelum waktu subuh. Pas subuh dah baru niat, tak pakar dah. Pas takbir dah baru niat, tidak pakar dah. Jadi ada saja dalam hati kita yang kita nak semayang fardu isyak sekejap lagi masa takbir, itulah yang dikatakan niat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain dia tak wajib dalam takbir, masa berdiri nak takbir je. Nampak bi zamanin yasirin qabla takbir, dengan masa yang sedikit dekat-dekat nak takbir, kita ada dalam hati nak semayang isya, mazhab Hanafi sah dah. Faham? Kita mazhab Syafi'i dalam takbir. Tapi siapa-siapa yang payah nak niat dalam takbir, boleh ikut 3 lagi pandangan mazhab lain di luar takbir. Masih berdiri aku sembahyang fardu isyak, Allahu Akbar, hukumnya sah. Ada lagi soalan?